Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tingaran. Malaysia terkejut, film animasi Indonesia berjudul Jumbo muncul sebagai gebrakan besar. Bukan hanya sukses di dalam negeri, tetapi juga mulai dilirik oleh pasar internasional. Sebuah pencapaian yang membuat Malaysia mulai berkaca. Mengapa mereka yang dulu lebih unggul di dunia animasi kini malah tertinggal? Jumbo bukan sekedar film anak-anak, ini adalah simbol bahwa industri kreatif Indonesia telah naik kelas. Dari segi kualitas gambar, narasi, hingga nilai-nilai lokal yang dikemas global. Semuanya membuat Malaysia harus mengakui keunggulan film animasi Indonesia. Di bioskop-bioskop, penonton membludak di media sosial, cuplikan film ini viral dan dipuji netizen lintas negara. Upin Ipin bakal dilupakan di Indonesia. Indonesia telah rilis satu filem animasi lokal buatan diorang sendiri, iaitu Jumbo. Itu yang hype sangat pasal Jumbo ni. Jom check it out. So semenjak daripada first Upin Ipin release 2007, dan then dia terus release dekat Indonesia, dia dah jadi sebahagian daripada childhood kanak-kanak di Indonesia dan juga Malaysia lah. Indonesia dia dah start develop dia orang punya own animation, which is si Cuki tak silap baru-baru ni. Paling latest kita ada Jumbo. Sampai sekarang dia orang dah kutip like lebih 400 atau 500 penonton dalam masa 3 hingga 4 hari. Satu benda yang agak laju jugalah untuk kutipan filem di Indonesia. So kalau kita nak bandingkan dari segi quality animation, kalau tengok daripada trailer, Jumbo ni nampak lebih detail, tapi tak bermaksud Malaysia punya animation tak bagus. Aku rasa dah lebih bagus, sama bagus. Maybe sebab tahun release Jumbo lah pada tahun 2025, so kita boleh nampak sedikit detail dalam animation tu. Sebab difahamkan filem ni dikerjakan dalam masa 5 tahun. Orang yang terlibat untuk buat animation ni lebih daripada 400 orang. Walaupun 5 tahun tu masa yang singkat, tapi dengan teamwork diorang berjaya bagi aku lah buat animation yang sedetail ini. Kalau korang follow Indonesia punya local movie film Jumbo ni dipromosikan dengan like all out, besar-besaran lah. Even movie reviewer, content creator, semua all out untuk promosikan filem ni. Filem Jumbo ni bukan sekadar filem. Jumbo ni macam something yang diorang banggakan dan something yang diorang tunggu-tunggu dari dulu. Dan sampai sekarang aku tengok setiap hari diorang akan post everything. Bukan official social media aja yang post, keep pushing this movie. Even sampai hari ni tak mustahil kalau filem ni boleh dapat 1 juta penonton by this week. Tengok dalam sehari 2 ni memang gila. Even kawan-kawan aku yang daripada Indonesia pun aku tengok keep on posting, keep on suruh tengok. Ada yang dah tengok 2-3 kali. Memang something yang different lah daripada scene local movie Indonesia. Ni korang rasa adakah kanak-kanak di Indonesia masih menonton Upin Ipin selepas Jumbo ni? Aku rasa akan masih, sebab Jumbo ni dia bukan dalam bentuk series, dia lebih kepada bentuk movie, right? Tapi kalau in future kan, sebenda ni boleh mendapat sambutan, maybe Jumbo akan dibuat dalam bentuk yang lain, which is series atau musical. Jumbo ni pun basically filem dia ada a bit element musical dalam filem ni. Kalau Jumbo ni dah start masuk series atau ada musical theatre sendiri, mungkin Upin Ipin boleh slow perlahan-lahan. Market Upin Ipin dekat Indonesia ni bukan akan macam terus hilang, dia akan ada competition lah, competition yang sihat lah dari segi perfilman dan industri animation. So apa-apa pun kita support industri filem, tak kisahlah Malaysia ke Indonesia ke, kita support kerja keras orang yang buat filem, yang buat animation. Sebab nak buat ni bukan senang kan. So pada rakan-rakan dekat Indonesia, korang jangan lupa untuk tonton Jumbo, ada dekat Pawagam sekarang. So kita support industri animation supaya kita sama-sama boleh berkembang, dan maybe satu hari nanti Upin Ipin dengan Jumbo boleh collab, sebab dua-dua watak waktu kecil kan. Why not, right? Okay, ciao, bye. Bahkan jumlah penonton film Jumbo ini sudah mencapai angka 9 juta penonton, menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara. Sementara itu, industri animasi Malaysia masih berjalan di tempat, masih bergantung pada warisan lama seperti Upin Ipin, yang meski sukses namun mulai stagnan. Kurangnya regenerasi, minimnya investasi, dan orientasi yang terlalu lokal membuat mereka kesulitan bersaing di level regional. Yang lebih menyakitkan bagi Malaysia, banyak animator mereka yang justru pindah ke studio Indonesia. Mereka mencari ruang berkarya yang lebih bebas, lebih dihargai, dan lebih menjanjikan. Indonesia menjadi magnet baru bagi talenta kreatif Asia Tenggara. Guys, betul ke Indonesia dah keluarkan satu animasi level international dan lebih hebat daripada Upin Ipin dan juga Boboiboy? Boleh percaya ke ni? Tapi sebelum tu guys, kalau korang suka dengan konten Eja Ali ke, Boboiboy ke, ataupun animasi Malaysia, korang boleh follow Faiz di Studio. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. So guys, kalau korang nak tahu, baru-baru ni dekat Indonesia baru je keluarkan satu movie animasi terbaru, dan ramai influencer-influencer yang dah tengok movie tu, diorang cakap movie ni memang merupakan
memberikan animasi yang terbaik kat sana lah. Animation movie tu level international lah, dan cerita tu juga lagi best daripada animasi Malaysia, iaitu OP Ipin dengan yang lain. So movie animasi tu adalah Jumbo. Secara jujur aku tak pernah layan lagi cerita tu, sebabnya movie Jumbo tu tak keluar lagi dekat Malaysia, dan aku sendiri tak sure cerita tu akan keluar dekat Malaysia ataupun tidak. Tapi persoalannya, betul ke cerita Jumbo ni gempak sangat sampaikan ada orang Indonesia cakap cerita ni lagi better daripada OP Ipin lah, Boboiboy dengan yang lain? So secara sinopsis, Jumbo ni mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang bernama Don, baru je berusia 10 tahun. Dia dibesarkan oleh nenek dia, tapi malangnya Don selalu sangat kena ejek dengan budak-budak nakal. Diorang panggil Don sebagai Jumbo, mungkin disebabkan badan Don ni besar ataupun gemuk. Nah, dijadikan cerita, Don ni dia nak buktikan lah diri dia ni bukanlah sekadar budak gemuk semata je kan. Jadi Don pun plan dia nak join lah sebuah pertunjukan panggung berdasarkan cerita dalam buku dongeng peninggalan arwah mak ayah dia. Tapi malangnya buku dongeng peninggalan mak ayah dia kena curi oleh budak-budak nakal, dan semuanya berubah selepas Don bertemu dengan seorang gadis misteri dari dunia yang lain sedang mencari orang tua dia, iaitu Mary. So lepas dia Don dah jumpa dengan Mary, start je dari situlah bermulanya journey Don bersama dengan rakan-rakan dia dalam perjalanan Don yang penuh adventure. Ada magic lah, lepas tu keberanian, persahabatan dan macam-macam lagi. Jujurnya aku pun tak tahulah cerita Jumbo ni memang betul-betul best ke tak kan, tapi bila aku tengok reaction influencer ataupun orang yang dah layan movie ni, bukan main lagi, nangis lah, excited lah, semua macam-macam lah reaksi diorang kan. Tapi berdasarkan sinopsis, aku percayalah kalau memang betul cerita untuk Jumbo ni confirm ada part sedih-sedih dekat hujung movie. Dan kalau tak silap, movie animasi Jumbo ni juga melibatkan seramai lebih dari 400 kreator Indonesia dalam proses production, dan voice actor yang terlibat dalam movie ni pun bukannya besya-besya tau. Ariel Noah ada sebagai ayah Don, Bunga Cinta Lestari pun turut terlibat sebagai mak Don. Tapi secara jujur, aku harap sangat movie Jumbo ni akan keluar dekat Malaysia juga, sebab aku percaya cerita ni memang sesuai sangat untuk kita bawa anak-anak ke adik-adik pergi layan cerita ni. Serius, aku agak excited jugalah nak layan cerita Jumbo ni. Kalau kita tengok dalam trailer pun aku agak impress jugalah. So kepada warga-warga Indonesia yang dah layan movie Jumbo ni, cuba korang komen sikit, memang betul ke cerita Jumbo ni memang best sangat, dan apa yang best dalam cerita Jumbo ni? Komen dekat bawah. Jumbo. Alah, Indonesia baru buat Jumbo setara Pixar lah apalah kan. The best animation lah. Over proud. Cacah baiklah cakap macam tu. Itu memang satu benda yang patut diraikan, satu benda yang patut dibanggakan. Kita pun pernah melalui fasa tu. Masa geng Upin Ipin, bola kampung, masa kita ada seafood, kita pun proud dengan benda tu kan. Jangan disebabkan kita lebih awal sikit, kita rasa kita bagus. Kita just raikan, support each other. Sebab bagi akulah, kita punya pencabar utama, musuh kita bukannya Indonesia, China, bukan. Tu Hollywood tu. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.